Orang ni sangat teruja nak tunggu pengumuman raya. Maka adalah dengan ini, tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Berbuka puasa 30 Ramadan, tapi dah masuk 1 Syawal lah di Alostar. Apa ke? Ucapan raya ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay, selesai dah sembahyang sunat Aidilfitri kat masjid. Ashkur pun dah dapat duit raya ni tu. Okay, alhamdulillah, jom kita balik rumah. Beraya kat rumah pula. Ambil buat modal gembira. Itu pun kelas ni.
Bagi mama pegang. Gila ni. Bagi mama. Mak sate dah batik. Mahal sate dan batin. Apa lagi? Ada tu. Ui, syom. Pau. Salam Dia tu lah. Mak long dulu. Bayar raya. Mana? Kejap. Nur ni berlubang. Sokok. Okey, nama awak apa? Abdul Rahman Siddiqin. Oh, Siddiqin bin. Oh, nama macam Khalifah. Apa nama? Kami mengucapkan Nama dah sampai. Macam kuih ni. Ini dia api. Mal, hari ni perang. Abang Su. Ya. Sama dah. Oh, betul. Okey, rumah seterusnya. Lepas ni kita nak pergi rumah Pak Ndak, rumah depan sikit. Sana. Tadi rumah Tok Su belakang. Di belah kiri pula. Datang rumah orang main game. Oh, lama. Macam jauh lah. Iburan pun lama lah. Tak datang. Oh. Meriah. Dari rumah sebelah ke rumah sebelah ni. Kita jumpa dalam. Kau jumpa tadi. Dia ucapkan selamat Hari Raya ya kat ni saya Mak Zahid nama Tin. Benar lah. Okey, ni memang puati lah. Puati. Ini Hafiz tu boleh masuk dalam ni. Ni awak besar kan? Nak buat sekali lah. Duit masykur je lah. Jadi tak pastilah masykur beli dua tu. Masykur sama lagi kan? Yang siap punya. Dia kena bayar 3 mak. RM50. Lepas tu yang dia punya, yang siap punya. Duit siapa? Dia boleh duit sendiri. Dia kata dia ada duit sendiri pula. Sendiri pula. Bukan duit masykur. Ni, masykur kata bukan guna duit masykur. Betul tak? Baik Kak Amin. Dia guna duit siapa? Amin, duduk. Nah, duduk. Okey, kalau seorang masuk dia gelap. Bila gelap dia masuk. Sini lu. Masuk. Duit siapa? Duduk. Awak beli makcik guna duit siapa? Bila masa? RM5 je so. Tapi tu baru ganti balik dah. Tu ganti balik.
Amin bagi 50. Oh, Amin. Mana Amin pula? Amin. Amin. RM50. Amin duit RM50 ke? Amin duit sebenarnya siapa? Tengok. Masuk dah bagi RM5. Masuk tambah sama pula. Kan ada dua. Satu berapa? Satu lagi RM50. Ha? Duit masku lah. Oh, RM50 maskumnya. Tambah pula duit kawan yang ni RM5 Tambah RM50. Dia dah kira RM50. Dia dapat. Awak RM50. Tadi dia cakap. Dah. Saya dapat. Amin cakap dia bagi 25 je dia. Tadi kata bagi 25 je. Mana RM25? Boleh lari. Tiba-tiba kena panggil. Kita kena pergi kedai Cina tu. Tanya Cina dulu. Cari geng manusia. Man ada kat tu. Habis? Siapa yang kata? Yang ni ada tu kata nak. Nak beli tu kata nak. Tadi yang paling murah? Tadi yang mana? Oh, tak beli RM500. Ha? Shimano ni ada? Mesin atas. Shimano. Mesin atas. Jangan. RM20. Beli betul. Ni pun funder lain macam. Tu tunjuk sikit duit. Masa beli, kenapa tak ajak kari? Oh, kayu dah rumah. Projek kena kumpulkan semua. Yang lelaki-lelaki kubur sini, aku ada satu projek. Mancing. Siap kena tangkap seorang. Boris pula nak beli ni. Kau ni dah standby ke ni? Lady. Ni settle. Kita pergi rumah. Dekat je. Hai, tahu dapat duit raya. Makan lagi. Nanti kita tengok dalam ke video ya. Agak mana? Yang ni lain ni. Rumah alhamdulillah. Oh. Saya masak merah. Satu rendang. Rendang pun ada. Ni rendangnya. Rendang. Yang jemput makan. Keras sikit. Hai. Ni dalam perjalanan pergi beraya ke Kangkung kawan mama. Yang dekat Alstar dan Laksam. Assalamualaikum, saya bersama dengan influencer terkenal Sofia Bistri. Ini rumah kedua ikut Tok Mar dengan kawan-kawan. Ini special makan sini ketupat hitam dengan rendang daging. Okey ke tak okey? Ni saya makan ketupat hitam, saya belum pernah rasa. Pecah tak? Pecah dulu, pecah dulu. Okey, dah nak kan? Apa dia? Siapa? Ada apa?
Sedap je. Rasanya Okey. lebih kurang sama dengan ketupat biasa. Sama dah Sama rasa. je macam ketupat biasa tapi Rupa tapi dia sama beza. rupa je beza. Aku tak lupa je. Masuk mulut hilang dah. Tak tahu kan apa. Ni colour purple. Ah. Adik. Saya sangat berani kan. Sebelah lebih dan cukup penuh. Masya Allah, 39 darjah Celsius. Salam. Sila. Ini sahabat Joe ni. Masya-Allah. Ini je orang Terengganu main Kedah. Ya, bukan main Kedah, balik Kedah. Balik kita. Salam juga. Bila sampai? Lemang pulut hitam. Mari. Keluar dah. Oh, dia mari. Makan lemang pulut hitam. Kami ni siapa? Kawan Tok Ma. Tok Mi kawan Tok Ma. Salam. Kata apa? Kata apa semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Kampung Baru Aso. Selamat Hari Raya yang ke-27. Semoga sehat selalu. Berapa tahun dah berniaga? Berapa belakang dah bang? 12 tahun eh? Ni 16 16 tahun, tempat yang sama. pada 2009 tempat sini. Oh. Oh lama. Sebelum saya buat kat sini sebab dah lagi kan. Yang biasa mereka cuci kan setengah tahun mengaji semata cuci. Kita yang penat dia cuci juga. Sebab dia keras. Aila dia tak boleh telefon ni. Inilah hari raya kita makan pizza. Ini sate tadi beli. Kita berada di Changlon. Ha? Ambil bunga. Aduh. Ambil bunga. Letak dalam air. Laju. Ini apa pasal? Apa pasal? Dah sampai. Welcome to Salah Klasik Al-Ustaz di Alam Budu rumah dia. Ada ayam bakar, ini kambing bakar. Daging makak danau. Kita ada habis ni. Pulut pelang. Ini durian pun ada. Tiga je lah.
Wow, you makan es krim. Okey, selesai raya di Alostar. Sekarang saya nak balik ke Kuala Selangor. Yang lain-lain semua pun dah balik kampung masing-masing. Kita jumpa di Kuala Selangor pula. Jam. Bismillah.